orang yang bersedia atau tidak, nombor satu dan yang paling penting, tolong ingat pada diri saya, wahai Zul Ramli, tolong ingat perkara ini. Wahai semua yang mendengar ini, tolong ingat, modal paling penting untuk bertemu dengan kematian adalah taubatan qablal maut. Cuba bayang bulan Ramadan kan, Sayyidatina Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa aku kena buat? Apa Nabi ajar? Nabi ajar, Rabbana innaka affun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa Nabi ajar tak suruh tahajud? Walaupun memang Sayyidatina Aisyah akan tahajud. Kenapa Sayyidatina Aisyah tak diajar zikir? Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi nak ajar bahawa perkara terpenting pada saat paling penting adalah bertaubat pada Allah. Dan dalam hidup kita yang terpenting adalah saat kematian. Dan untuk saat kematian yang terpenting adalah bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.